الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan para petugas dan juga semua kaki tangan masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini satu hari bulan Mei, hari pekerja, hari buruh, cuti umum. Itu sempena hari buruh lah, hari pekerja di seluruh dunia, hari orang tak kerja, hari cuti bersamaan dengan 13 hari bulan Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jadi dak lama dah, nak raya dak lama dah, dak sampai sebulan dah. Satu hari bulan dah raya 27. Raya 27. Jadi dalam 27 hari lagi lah, 27 hari bulan Mei. Jadi dalam 27 hari masuk hari ni, hari raya Aidiladha, itu pada 27 Mei, hari Rabu. Pada hari Rabu 27 Mei mudah 29 kuliah ada selalu lah. 29 Jumaat raya ketiga, raya ketiga Jumaat, sambung tu lah kuliah hari Jumaat tu, insya-Allah pada 29 hari bulan 5. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini kita baca muka surat 123. Di atas sekali kita bincang mengenai azan dan iqamah. Mengenai azan dan iqamah ke surat 123, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi amin. Kata beliau, disyaratkan untuk membaca lafaz azan dan iqamah secara berturutan. Jadi kalau dilihat daripada syarat-syarat azan ini dan iqamah ini, banyak. Antaranya ialah berturutan tertib. Tertib ini makna turutan yang betul lah. Jadi kalau ada tinggal, kena gostang balik semula. Apabila ada tinggal, dia tidak tertib, ataupun juga dia gibang separuh hak ke dia, waktu dia gostang balik mula hak mula-mula, kemudian dia bilah sampai ke ujung. Kok mana nak kena tertib. Dia bila azan tidak tertib, tidak mengikut susunan lafaz yang betul, maka ia perlu kembali semula. Itu. Jadi tidak mengapa apabila salah dia balik semula. Apabila hayya alal falah dulu,
Jadi dia balik pada hayya ala solah. Bila tak ada tertib ni, dia disuruh supaya kembali kepada tertib dia itu. Dari segi lafaz azan mestilah dengan menggunakan lafaz yang tertib tadi. Kemudian seterusnya lagi dalam berkelanjutan, disyaratkan dia biar mualak, jangan putus-putus. Beralak itu sambung menyambung mualak. Biar jangan putus, sambung. Pada satu ke satu tu biar bersambung dia. Jangan ada putus. Jangan ada putus menyebabkan jadi tidak mualak. Jadi dimaafkan. Laulah ada cakap sikit atau senyap yang sikit, tak ada apa. Bahkan setengah kata senyap panjang ataupun cakap abang, tak ada mengapa lagi. Cuma kalau gila kejap waktu masih belum putus. Bila pesang kejap tidak putus. Walaupun demikian mereka kata sunat gibam mula. Untuk gila dah juga pesang dan juga mabuk dia. Dia mabuk juga dia adalah tidak putus. Moleknya dia balik mula lah kalau pendek. Kalau pendek putus pendek. Gila lama atau pesang lama waktu semula. Jadi pesang, gila, mabuk walau sekejap tidak putus. Kerana ia sekejap sangat. Adapun untuk senyap atau cakap dengan orang dulu waktu tidak putus. Dari sudut mualak tadi tidak putus. Ini disyaratkan kita kata sini untuk dapat bang dan qomat yang terbaik ialah dengan adanya mualak, iaitu berkelanjutan. Boleh minum air, tak ada putus apa lah minum air tu. Dia cakap pun dikira tak putus. Minum air memang waktu tidak memutuskan, terutama untuk bila bulan puasa baru buka, tengah panas tekak kering, tu waktu itu boleh belang-belang minum air pun tak apa. Ia tidak memutuskan, kerana bang ni dia tak ada macam semayang. Bang tak ada air mayan, jadi dia ada zikir saja. Bang ni dia bukan ayat Quran. Kerana itu bang tak ada air mayang pun boleh. Bang doa diwajib pun boleh. Kerana ianya zikir saja. Dia bukanlah ayat Quran yang dilarang untuk disebut oleh orang yang mana berjunuk. Dia oleh sebab tadi bang dia lebih bebas berbanding dengan masalah berkait dengan semayang itu sendiri. Jadi lafaz yang kita sebutkan di sini ialah dengan sebutan yang betul lah. Dia Allahu Akbar itu moleknya bagi mati lah. Allahu Akbar tu moleknya bagi mati. Dia kalau dia nak pergi hidup pun boleh bagi depan atau bagi atas. Allahu Akbaru atau Allahu Akbara pun boleh. Tak ada apa, bagi depan boleh, bagi atas pun boleh. Dia adakah dua itu senapah ataupun itu barang khilaf. Ramai yang mengatakan azan untuk bila senapah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata dua napah. Allahu Akbar. Habis dah, lepas tu Allahu Akbar pula. Barang tu memang barang khilaf. Disebut mengenai adakah molek kerak ataupun molek sambung. Situ ramai kata sambung. Allahu Akbar molek sambung, hak lain-lain molek kerak belaka. Ya asyhadu alla ilallah, ada hayya 'alas solah. Kemudian lagi pada kita kata la ilaha illallah. Makna Allahu Akbar aja dia kata molek sambung. Berbanding dengan potong. Walaupun demikian pandangan kerak pun ada. Jadi bila kerak dia panggil saktah.
sangat-sangat nipis situ. Allahu akbar, Allahu akbar, dipanggil saktah yang nipis di situ bagi orang yang baris mati. Dia memang baris mati lebih pasih berbanding dengan baris hidup. Dah sebutan tadi nafas tula dipanggil saktah yang terlalu pendek sangat. Sama kok doa iftitah pun sama kok ngabang tadi. Kalau kita nak sambung lalu Allahu akbaru kabira. Jadi molek sambung lalu Allahu akbaru kabira daripada Allahu akbar kabira. Tu seolah-olah jadi makna jadi putus situ dia molek senapah ya Allahu akbaru kabira. Dia molek gitu boleh pakar bila sambung lalu takbiratul ihram pakar dan Allahu akbar bismillah lalu tu boleh boleh ya, tak ada apa boleh ada apa sambung bismillah lalu boleh, doa iftitah lalu pun boleh dibenarkan moleknya ialah bererti Allahu akbar tu molek itu molek gitu jadi kalau dia bismillah lalu tu kita tak boleh ikut apa benda alhamdulillah lalu tu bab menunjukkan ia tak ada bismillah dia terimang terus Allahu akbar nilhamdulillah lalu dah dia kalau berlaku gitu tak boleh ikut terimang tinggal bismillah tu makna kita boleh tahu dia tinggal bismillah bila dia takbir sambung lalu. Ada pun dia takbir dia senyap tu boleh ikut walau dia tak baca bismillah jadi mazhab dia bismillah tak ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka ni bismillah tidak ada dalam hukum. Lalu mereka pun takbir Allahu akbar senyap atau dah bunyi bismillahirrahmanirrahim bunyi alhamdulillah lalu boleh ikut. Makna kau tu kita boleh takwil dia bismillah senyap. Ada pun ia sambung lalu akbarunil hamdulillahi rabbil alamin tu tak boleh ikut. Kerana sangat jelas memang ia tak ada bismillah situ tu boleh ikut mazhab lain kena perhati adakah dia takbir nampak lalu atau ia takbir wati ia senyap patu alhamdulillah tu boleh ikut begitu kerana masih boleh takwil huduh-huduh dia bismillah senyap walaupun dia iktikad bismillah tidak wajib bismillah sunat yang penting kita nak ada je biar ada je dalam mayang tu ada bila benda tu ada walau terimang iktikad sunat apa jawab pandangan yang asah masih sah lagi pandangan dua kata tak boleh kerana iktikad terimang itu adalah sunat je iktikad dia tidak wajib jadi kita tak boleh ikut tu pandangan dua pandangan asalkan sudah ada pun iktikad dia hadir yang penting kita nak biar ada bismillah tu biar ada sama dengan kita biar ada pun kita kata rukun dia kata sunat tak apa dah boleh ikut dah tu iman gitu kalau iktikad dia tidak sama dengan kita ini persoalan membabitkan ikut lain-lain mazhab ini kita nak biar ada je walaupun iktikad tadi tidak seperti yang kita iktikad sama juga kalau ia lupa mazhab Hanafi dia lupa bahawa bekang itu boleh batal wudu ada yang mayang kok pas bekang kita jadi walau iktikad dia batal kalau ikut tapi dia tak sedar mazhab Hanafi
bagi mereka motor tu batal air maya. Dan juga bekang batal air maya. Tapi dia dah ingat pas dia motor, pas dia bekang, dia mayang juga. Kita hak tahu ni kita lok je. Kerana bagi kita tak ada masalah ikut orang motor, ikut orang bekang. Mazhab kita mayang sok. Lalu kita ikut dia. Dia apa-apakah? Kerana iktikad kita bahawa dia ni molek. Cuma iktikad dia punah kalau dia tahu. Kalau dia tahu punah. Jadi iktikad makmum itu pandangan yang kuat dalam ngikut. Bila dia pegang pok doga dia, bagi kita batal. Pegang pok doga ni batal. Tapi Hanafi kata tak batal. Jadi dia mayang kita iktikad kita batal tak ikut. Ya dah ada undang bab iktikad dia tak ada masalah. Waktu sini dia kuat kepada iktikad hak tu kan ikut. Tak kira bila dia ada wuduk dia bekal batal. Mazhab dia. Kita tak ada masalah ada wuduk bekal tetap pakai air mayang kita. Iktikad makmum lah yang menjadi penentu dalam berjemaah. Bila makmum iktikad tu pakai, walaupun imam tu sepatutnya batal, tak apa. Sebab iktikad dia molek. Dia apabila makmum tu iktikad batal, sedangkan imam kata molek, tak boleh ikut. Tak boleh ikut pula. Dia bagi Hanafi, mereka pegang pok dogo apa ni, tak batal. Kita batal. Kita tak boleh ikut. Kerana bagi kita ni tak boleh mayang gini, tak boleh. Ya tak apa. Tapi iktikad dia pula mutah tu batal wuduk dia. Kita tak batal. Basuh mayang je. Ya, tak sedar je mayang juga. Lepas tu kita boleh ikut. Kerana iktikad kita orang gini mazhab kita dia tak batal. Tu dari segi nak berjemaah dengan tu imam. Iaitu pandangan asahnya ialah hak apa benda makmum iktikad hak tu lah mayang dia dia tak wakal kepada iktikad imam Allah akbar ni apabila baris mati akbar lalu bertembung dia dengan hidup akbar Allah pula dia sukun temu dengan patah. Jadi dia beralih hak patah lagi ke sukun hadi. Kerana payah. Allahu Akbar pula payah. Jadi dia kira Allahu Akbar Allah. Akbar lalu. Dia nampak hak Allah hak bagi atas tu, dia lompat ke sukun nun tu. Sukun ra. Akbar. Tak. Dia lompat lalu. Wak dia alih baris. Kerana payah. Kerana berat untuk orang Arab menyebut Allahu Akbar payah pula. Allahu Akbar Allahu Akbar yang dipayah. Jadi dia nak derahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar lalu ada patah lepas tu dia beralih ke sukun ra hak duduk sebelum padunya boleh? Boleh. Ada apa kalau nak sikit. Cuma pandangan depan lebih fasih berbanding pandangan atas. Allahu Akbarullah lebih fasih banding Allahu Akbar Allah. Dari segi fasih sebut tak. Jadi disyaratkan lapah bandaan qaumat ini biarlah tertib. Dia tak ada tertib gostang balik mula dan juga sambung menyambung mualah. Dia kalau lama sangat putus pada uruf tu bang mula. Qomat mula. Dalam satu pendapat disebutkan ucapan dan juga diam yang lama tidak masalah. Ini satu pendapat. Ya bang dia cakap dengan orang dulu. Orang telefon dia. Dia cakap dengan orang tu baru dia sambung. Satu pendapat kata masih okey lagi. Ada khilaf mengenai senyap yang lama, senyap yang sekejap tak ada masalah.
cakap dengan orang yang lama, cakap sekejap tak ada masalah. Dalam ini bila kita bincang bila lama sangat duk cakap dengan orang, jadi dalam keadaan begitu menyebabkan jadi seolah putus, tu yang menyebab timbul khilaf. Jadi kalau mati dia, tu orang lain start baru lah, dak payah sambung lah hak dia. Kalau lah mati tengah bab, mana kalau ikut mana kira lama. Ada orang pada uruh tengok lama dah ni senyap ya boleh sambung lagi menurut satu pendapat. Ini kalau wakilah ni tidak kuat bila timbul ada khilaf mengenai masalah bererti ni. Kemudian syaraat muazzin syaraat muazzinnya mestilah orang Islam. Orang bukan Islam tidak boleh bang. Walau pandai pun tak boleh. Jadi mestilah orang Islam. Di budak kafir kena elokkanlah. Dia tak tahu lagi Islam ke tak dia. Dia anak orang kafir. Kita bela. Dia ajar mayang, ajar ambil air mayang, ajar bang ke dia. Jadi hak gini elokkan dulu lah. Anak kita tak tahu lagi anak kafir ni adakah jadi Islam ke tak bila balik kayak gini. Oleh kerana itu kita ambil orang Islam. Jadi apabila dia sebut suatu adakah dia bermaksud mengucap tu ataupun saja burung kakak tua. Ni nak kena tahu juga. Antara cara masuk Islam ialah kena faham apa hak dia sebut. Kalau dia sekadar nyanyi saja, dikir saja, ia tidak faham pun taklah jadi. Dia nak kena ada dalamnya penerimaan. Untuk sebut saja tak cukup. Dia sebut bang api tak ada. Tu banyak. Tengok di pak kita pun orang bukan Islam mengucap banyak. Mengucap la ilaha illallah ajalah. Muhammad Rasulullah tak ada gitu. Banyak gitu. Mung ni mak la ilaha illallah lama dak nampak. Benda gini mu dak lewat kok. Tu ada awak kafir cakap gitu kat kita ni ada. Allah. Insya-Allah insya-Allah. Dia janji dengan orang. Ada tapi tak boleh bakar ya tak Islam. Ya gaul je dengan orang Melayu kita. Dia jenis bahasa saing Melayu ramai gitu cakap jadi serupa orang Islam dah. Banyak kan begitu. Mereka dah jadi cakapan harian. Mereka tidak maksudkan. Dia jadi terikut-ikut orang Melayu kita gitu. Tu banyak. Kalangan mereka ni berat nang ni mak dia kata Allah tak. Orang lain dengar bang wati dulu munduk minum air kucari setengahnya macam orang kita dah. Yang reti benda-benda gitu dia dak Islam walaupun dia boleh sifat 20 lancar pun kita dak Islamkan dia. Dia kena terima. Syarat Islam ni kena terima. Itu nak kena ada faham maksud di sebalik tu. Apa yang ada di sebalik mengucap tadi. Jadi syarat orang muazzin ini adalah orang Islam. Dia orang bukan Islam tidak pakai bang dia. Itu juga qomat dia pun tak jadi untuk orang yang bukan Islam. Jadi disyaratkan mesti orang Islam yang tamyiz, yang mumayyiz. Islam yang mumayyiz, mumayyiz yang sudah pun boleh beza antara baik dan buruk, antara najis dan suci, antara tangan kanan dan kiri, antara yang kita kira pada dia yang mana satu kira air, yang mana satu adalah molek. Makna orang begini biasanya otak dia walau tak balik lagi dia dah boleh bawa diri dia dah. Boleh dah diri dia.
Basuh berak diri dah, makan pun sendiri dah. Dia orang gini ada tahu malu apa dah, orang yang tamyiz. Dia budak dak mayis dak leh. Budak dak mayis. Budak hari 3 tahun. Dengar orang bang kok dia tiru juga. Ada gini dak boleh. Amalan orang yang tidak mumayyiz ni tak boleh pakai lagi. Kaan tadi dak boleh untuk dia nak mengiklam, mewarwakan waktu solat ini. Dan lagi ya. Jadi apabila umur kita tak ambil kira, kita ambil dari segi akal tu, tamyiz tu. Bukan kita nak tengok umur. Dia kalau learning 5 tahun dah dikira cara besar dah, dia boleh bang je. Ada apa dah? 5 tahun boleh dah learning. Mak dia tinggal di rumah we anak kucing balik sekolah, dia boleh huruf belaka, dia balik dia mandi. Lapar dia telefon kerek. So mari atas. Habisnya buat belaka di rumah. Nak gitu mai tu. Ada susah dah mak dia ada susah. Ya, anak jak ada 4-5 tahun tu dia pandai dah. Mak dia telefon tanya je makan nasi lagi. Nak mandi dah. Tu gitu je. Apa pun kerjaan rumah dia boleh buat belaka dah. Learning sama budak otak memang dah. Dia hok ngajar je nak ijazah. Hok ngajar tadika. Nak ijazah setengah tu PhD ada. Dulu dah jenang, cikgu dah jenang boleh ngajar dulu, cikgu dah jenang bukan hanya diploma. Dah jenang tu boleh jadi cikgu dah sama dulu. Learning dah ijazah baru boleh ngajar. Pada budak tadika. Dah tinggi apa? Tinggi ngaji hari ni. Tengok banding dulu. 5 tahun tu taranung dah. 5 tahun taranung dah. Ajar dah ngaji belagu. Apa tah lagi bang. Dunia pendidikan. Ada anggo nak 180 sekolah. 180 sekolah. Nak kena buat bilik darjah untuk umur 6 tahun. Nak masuk lagi. 180 sekolah. Tu cekak ada pening tu. Kerana setakat ni hak lepas hanya 40 baru. 40 sekolah baru lepas sesuai tanah memang tanah dak sakut ngorang. Ada masalah kita ni tanah tu ada tanah orang, ada lagi sekolah hak tanah orang. Dia tanah orang masih ada lagi. Nama orang lek-lek. Dia tuan dia boleh dia ambil mudah warna awak sekolah kau. Jadi bahagian hak tu sakut kat 100 lebih. Dia takat ni nak buat 40 bilik dulu untuk umur 6 tahun. Untuk umur 6 tahun. Nak masuk sekolah lagi. Memang dah berak kecing sesat dah dia. Mungkin tadika ya 5 tahun tu cikgu ajar dah. Boleh tengok cikgu kerjaan tu. Jadi banyak sikit kali ni kerana budak 6 tahun. Dia memang lah otak dah ke depan dah. Budak-budak ni otak ke depan dah. Oleh kerana tu 6 tahun pun dia kira boleh sekolah dah. Dia duduk susah tu. Setiap ke 180 sekolah tu nak kena buat bilik baru untuk budak umur 6 tahun. Hak nak ambil. Setiap sekolah dia kata mari cakap JKA mari. Dia kata hak baru lepas 40 baru. Dia buat 40 dulu. Bak lain ada ki tanah. Ada hak dak sesuai, ada hak kalau sepik sangat. Dia jadi banyak benda kok. Pengambilan tanah nak kena buat juga dia tu. Banyak benda hak sakok untuk nak buat umur 6 tahun ni bukan mudah. Masa pun berapa bulan lagi tinggal. 8 bulan lebih kurang. Di situ kekangan tu banyak juga. Dia hak beresnya 40 gitu boleh buat dah. Untuk tahun depan umur 6 tahun. Budak memang dunia hari ni dia derah matang. Dia tak takut kau orang budak le ni. Dulu badan nangis tengok orang je.
jalan sikit nan. Wah, temu orang tu nan. Learning, tak ada timbul masalah tu dia boleh jawab. Otak dia boleh jawab. Orang tanya jawab, orang tanya jawab. Jadi otak tu dah berlaku kemajuan. Munasabah cikgu dia ijazah pun. Dia cikgu dia jadi macam universiti juga kayak gitu. Orang ada PhD juga cikgu dia. Tu kira budak dah kira matang. Temu di Kuala Berang tu. Kuala Berang dalam kelas. Cikgu buat soalan. Buat apa? Dia kata kura ni dia lebih dia kura ni dia lebih laju daripada siput babi. Buat apa? Cikgu buat soalan gitu ke dia. Dalam bilik bincang bersama meja bulat. Cikgu buat soalan apa hitam. Kenapa kura lebih laju daripada siput babi? Jadi jawapan Jabat Pendidikan Kuala Berang terima, sangat-sangat maju lagi. Udak jawab tu dak serupa ke dulu-dulu dah. Dulu maknanya siput tak ada kaki. Berarti dia lambat. Tu jawapan hak lama. Kura ada kaki. Ni dak dia kata kura ni dia jelas dak sejarah dia latar belakangnya ayah dia kura, mak dia kura. Berarti dia kura-kura. Siput habis dia kata dia krisis identiti dia tak tahu dia duduk belah siput ke duduk belah babi. Dia pada duduk memikir hak tu ya. Berarti dia lambat itu. Dia nak jalan hamba ni awak siput ke awak babi hamba ni. Dia kata dia sakok situ. Bila sakok identiti tu jadi payah nak berkeruk kata. Berbanding dengan orang hak jelas dah kura-kura. Mak kura ayah pun kura dia kata. Tu pelik jawapan gitu. Daripada budak kalau rendah boleh jawab setara tu. Mana dia kata. Dia pergi jauh dah. Mana otak tu jauh dah. Mana dia boleh. Reka barang tu mana. Mana ada logik tu memang logik. Mana bangsa yang mana dia masih lagi berhadapan dengan identiti dia. Dia tak akan pergi ke depan. Dia pada duk kelahi masalah tu. Dia payah nak pergi ke depan. Dia kira tak ada sejarah. Bangsa tak ada sejarah. Anak luar nikah. Dia kata dia ni krisis dia dalam dia sendiri nak pergi ke depan tu payah. Berbeza dengan hak jelas dah. Pihak ayah dia, pihak hak mak dia. Ni makna barang yang kita kira budak kalau rendah boleh kabur gitu tu. Dia kira maju. Kepala otak gitu maju. Ni dunia hari ni. Makna boleh kita temui pekat kalau rendah ada dah mikir cara tu. Dia kata sini dia laki-laki kita nak hak bang tu orang lelaki. Jadi kalau orang puan bang jawapannya harus kalau senyap. Bang senyap. Bang untuk dia seorang tak ada orang lelaki mana-mana situ. Tu harus. Itu pandangan mazhab mengatakan haruh ni khilaf aula. Barang yang grade B ya, dari segi haruh dak molek. Tapi tak apa, dak dosa dak haram. Kalau dia gibang tak ada orang lelaki dan bang selu. Ada pun qomat, tu memang disunatkanlah. Untuk qomat disunatkan orang puan qomat ada. Kemudian orang yang berhadah makruh mengumandangkan azan. Bagi orang yang berhadah, ada kira ada kecil, ada besar. Ada besar makin makruh lagi. Tidak haram orang junub bang tidak haram. Ianya bukan ayat Quran. Duduk dalam sejid tak lihat dia. Dia kena bang luar sejid. Nak bang ini untuk orang yang berhadah. Tak ada kecil, tak ada air mayang, waktu tak ada makruh. Tidak makruh seperti makruhnya berjunub. Makruh kelas rendah. Mana makruh yang kelas rendah. Tidak seperti hak berjunub tadi. Jadi orang yang berhadah sama ada hadah kecil ataupun hadah besar, hukumnya adalah makruh mengumandangkan azan. Dia apabila nak bang biar ada air mayang.
Itu yang mana tu bila kita setiap kali ambil air mayang dulu. Iaitu sunat wudu dibuat oleh Tok Bila cerita dia ada bagai orang panggil sebagai bapak bang dia lah Tok Bila. Dia bang di zaman Nabi sehinggalah Nabi meninggal dunia. Dia tidak pernah bang ke orang lain. Dan sehinggalah Sayyidina Umar masuk ke Syam, dia pernah bang sekali pada Sayyidina Umar mari. Jadi dikatakan bila kita tak bang dak kecuali untuk Sayyidina Umar masuk ke Syam. Pandangan lain mengatakan ia bang juga. Dia bang juga bila ia sapa Madinah, bila ia mimpi Nabi seolah-olah kata nampak kasar sangat bila lama dah tak nampak ni guana. Macam kasar sangat. Nampak macam ke tak beradab mana. Dah lari ke Syam. Bila dia meninggal Nabi kita, dia pindah ke Syam. Dia zaman Abu Bakar, dia pindah ke Syam, ke Damsyik. Dia mimpi dia balik. Lalu mari cucu Nabi minta dia bang. Lalu dia bang. Lalu katakan bahawa Tok Bila pernah bang semula di masjid Nabi. Itu pandangan dua. Bila dia balik dia bang, tapi bang tak dah habis kerana nangis dia tak dah habis. Orang Madinah pakak nangis habis. Bila dia bang, mereka pakak mari honggar ke sejid Nabi. Duk teringat dulu bila duk atas bang, bawah Nabi ada. Jadi bila dia bang hari tu, orang mari tengok dia duk atas, Nabi tak ada bawah. Orang pakak nangis. Pas ke dia nangis dah habis. Itu dia katakan dia pernah bang di Madinah atas permintaan Sayyidina Husain dan jaga Sayyidina Hasan. Minta nak dengar. Ada kata dia bang lagi zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar bang, kemudian naik Sayyidina Umar, baru dia pindah ke Damsyik, ke Syam. Jadi pandangan jadi banyak. Cuma hak pastinya mereka kata dia tak bandah pas zaman Nabi, sehinggalah Umar sapa ke Syam, baru dia bang sekali di Syam. Itulah maknanya hak datat yang kemah molek. Bagaimana perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai juru azan Nabi kita. Maknanya dia pendapat yang ramai mengatakan zaman Nabi dia bang sama, zaman sahabat atau ada khilaf. Cuma Sayyidina Umar masuk ke Syam itu adalah ada. Riwayat itu memang ada, dia bang di Syam pada hari Sayyidina Umar sampai di Syam itu. Jadi orang yang junub lebih kuat makruh daripada orang yang berhadas tadi. Dia makruh lah, tapi makruh dia kelas tinggi orang yang berjunub. Kerana lapah yang ada itu kalau dilihat tidak ada ayat Quran pun. Dia mulakan dengan membesarkan Allah. Itu mengisbatkan Allah ada. Allahu mula-mula kali. Allah mula-mula kali. Tak boleh duduk nombor 2, tak boleh duduk nombor 3. Itu dia mulakan dengan Allah. Akidah tu. Itu adalah akidah kita umat ini memulakan sesuatu dengan Allah. Kemudian Allah itu adalah akbar. Akbar maknanya yang dibesarkan daripada segala-galanya. Dan itu tak boleh ganti dengan kabir, tak boleh. Allahu kabir, Allahu azim, Allahu a'zam, Allahu a'la. Tak boleh ganti, dia kena akbar juga. Dia boleh. Itu nak ganti dengan perkataan lain. Depan pun tak boleh. Akbarullah pun tak boleh. Dia lapar dia set dah. Allah dulu baru akbar. Maknanya ia ada sebagai lafaz yang sudah ditetapkan, dia tidak boleh nak tukar-tukar lagi. Kerana dia mulakan dengan Allah wa akbar. Lepas itu baru dia mulakan dengan syahadatain. Dia dengan mengisbatkan Allah dulu. Lepas tu barulah ke Rasulah. Apa kerana lepas Allah tak ada
Islam ni mari ikut tangan Rasul. Kerana itu dia menyebut Rasul nombor 2 lepas Allah. Lepas tu baru dia panggil. Dia panggil untuk semayang. Panggil untuk kejayaan. Kerana semayang itu adalah kejayaan. Semayang adalah kejayaan. Sama je hayya 'alas solah dengan hayya 'al falah, merojok benda yang sama. Dia mengukuhkan, menguatkan solat. Solat ialah al-falah. Orang yang semayang dia orang yang al-falah, dunia dan akhirat. Kemudian baru dia tutup dengan Allahu Akbar pula. Barulah lapah kalimah tauhid la ilaha illallah. Kerana nak tutup dengan Allah juga kemudian sekali. Jadi mula dengan Allah, nutup pun dengan Allah. Itulah manusia mari ke dunia mula dengan Allah, kemudian balik dengan talqin la ilaha illallah. Dia sejarah manusia daripada awal mari kepada balik mati dia berakhir dengan Allah, mari dia bermula dengan Allah. Itu kehidupan manusia di muka bumi ni. Kemudian lagi larangan mereka dalam iqamah adalah lebih keras. Dia bahasa junub ni dalam qomat lagi teruk. Mana orang nak mayang lele mudah andi wajib lagi. Mu qomat ajak orang mayang, mu dak leh mayang. Yang dia tu ya kira sangat keras. Orang yang qomat dalam keadaan berjunub. Jadi dak kena dengan hak mulut dia panggil orang, dia dak leh mayang. Dia berjunub. Kerana itu larangan ini lebih teruk, lebih keras pada orang yang berjunub. Bila dia qomat, dia lebih teruk daripada dia bang. Bang kira teruk dah. Habis qomat orang junub lebih teruk lagi. Ada waktu dekat dah. Panggil orang pula, dia dak mayang. Kadang tadi larangan itu sangat keras. Kemudian seterusnya azan dan qomat sunat dikemandangkan oleh orang yang bersuara keras. Ni untuk bila ni? Bila Nabi kata fa innahu anda sautan. Sungguhnya dia anda. Anda apa ditafsir ulama? Pertamanya kuat. Yang keduanya merdu. Yang ketiganya jauh boleh pergi jauh. Lantunan dia tu jauh. Kadang-kadang kuat tak boleh pergi jauh. Dia main kat tula. Dia maksud anda sautan. Mereka takwilkan dia boleh pergi jauh, dah kuat, dah merdu. Tu narik dia tu, pitching dia tu maknanya merdu. Kalau main duk teriak gitu saja, tu kadang melaluk gitu dak dengar. Dia melaluk gitu ya. Jadi tak apa sedap dengar. Dia makna walau yakak pun dak pecah. Dak pecah orang panggil huruf-huruf dia sebut dengan molek. Ini ada pada Tok Bila kita. Jadi disunatkan orang yang bang ini adalah orang yang bersuara keras, suara kuat. Dan orang yang suaranya merdu. Tu orang yang suara sedap dengar. Walau dari jauh pun dia menyebabkan jadi orang jadi berkesan dengan dengar tadi. Tu banyak pelacung Eropah ambil hotel apa di Istanbul apa subuh dengar banyak mana terkesan dia dengan bang di Turki. Mereka dengar ramai orang yang dengar memang tergama dia. Kata abang ni bukan barang ni. Dia turun daripada Allah ke dalam kepala sahabat. Tuju terus dari Allah ke dalam kepala sahabat. Dia tak seperti wahyu yang lain ke Nabi kita dulu, barulah erek wagi ke orang. Itu orang yang mana mencari ketenangan, molek sangat. Kita kata orang bermasalah kepala serabut bak. Itu yang orang-orang putih mak saleh apa, serabu apa, bila duduk di Istanbul dengar orang bang, jadi wasa tenang dia.
Tu makna ada benda situ. Ada terus sebut dah. Sunat bang pada orang yang al-mahmum. Al-mahmum orang yang ada masalah. Mahmum, ham ni ada bebanan, stres. Ada bebanan, masalah dalam kepala dia. Tu sunat bang. Orang yang mana nanggung bermasalah, sunat bang. Itu juga al-masru'. Masru' orang yang dimasuki jin, dimasuki hatu. Tu molek juga bang. Itu semacam mana dia kata bang ini disunatkan, ada lain-lain. Benar? Orang lain, orang bermasalah, orang lain banding dia. Bang tak kena dia masalah dah. Dia tu bermasalah, dia tak akan mari nak bang ni. Orang bang ni orang yang tenang, baru dia boleh bang. Orang bermasalah nak bang payah. Orang waswas. Waswas ke nak? Waswas bang ke tak? Tak. Ya diri bang, tidak ada larangan. Ya ada larangan untuk kita nak bang sehat ke, waswas ke, stres ke, tak ada. Mau disunatkan dia, makna orang bang ke dia, tu maksud dia. Ana sunat orang bang kepada orang yang bermasalah. Dia nak bang dia tak ada larangan. Bila orang bang tu dia fokus sikit pada masalah dia. Berbanding dia diri bang. Moga mana? Bang dia dengar lah. Ikut lah. Tak ada benda yang penting dengar. Nak apa dekat, apa dah apa. Nak jauh apa. Yang penting biar dengar ke dia. Muka bang ni bukan bang panggil mayang hok kuat. No, mikrofon. Bang ni bang untuk kada dia je. Macam bang baby juga. Bang baby bukan kada sutil hospital. Dia bang untuk setakat baby tu. Untuk sapa kalimah Allah kelinga dia. Ini kalau bang yang kuat ni kita kata untuk bang azan lah. Bang juga. Dia bang kuat lah kalau untuk terbakar. Kerana suasana tu dia lebih luar. Macam baby duduk dekat dah. Macam boleh ada bermasalah duduk dekat kada tu. Ni bakar ni dia luar. Oleh kerana tu bang kuat lah. Bakar cari orang hilang. Atu musik, atu air, naik atas bot, naik atas perahu. Tu kuat tu mengikut kadar lah. Kalau untuk orang tertentu kadar orang tu je. Kalau untuk luar terbakar rumah, untuk kadar seluar rumah dia. Dia tengok pada kadar. Hak sejik, hak ni hak kuat. Kerana hak ni hak nak panggil orang jauh. Tu makna nak suara yang kuat dia. Jadi azan dan qamat ini sunat dikumandangkan tadi oleh orang yang bersuara kuat dan suara merdu. Dan juga orang yang adil. Ni orang adil sunat. Kerana orang adil, orang yang tak buat dosa ni orang percaya senang. Kalau ambil orang fasik, dia capur. Orang nak dengar ke nak mari ke dok. Kerana fasik ini cakap khabar tak boleh pegang buku. Oleh kerana tu dia khabar ngebang orang jadi sanksi. Oleh sebab tu molek orang yang adil, orang yang tidak buat dosa lah. Atau ada dosa taubat. Tu orang yang dikira molek untuk pilih. Dia pekat kapung nak akak nama ni cari hok mayabang molek lah. Jangan ada akak baharam bah. Asal suara molek kok. Dia hok gitu terus akak. Jadi tengok gok akhlak. Sunat tengok akhlak. Belum akak tu. Suara memang tak. Kalau suara saja memanglah setengah tu suara kuat. Gigi main di kelaut suara parah. Kelaut mayan tak suara kuat. Dia nak kena tengok juga gitu
Mana? Ha. Apa tu? Oh, kita kata gitu. Oh, latih dulu lah. Mudah-mudahan jadi molek kayak gini. Oh, latih molek lalu lah. Latih molek lalu. Yang ada main mudah-mudahan ni takut dok mudah. Takut jadi payah. Jadi payah. Ya, tu banyak tu padi payah. Dia orang suruh letak atas tak ambil letak. Jadi payah pula. Subuh dak hari bang. Tugas padahal 2 kali minggu je. Dah terhilang 3 orang. Pagi 2 hari, 2 hari, 2 hari. Seorang tu je pakat lah hari Jumaat hok mana. Minggu depan hok ni pula ni. Dah hari tak kan. Orang nak cabut. Ambung mung piye nak cabut aku. Oh jadi masalah. Jadi payah pula. Dia nak cabut dia tu. Oh dia nak kata wah susah juga. Cabut kan pakai ayah dak hari maya. Tu susah juga. Orang cabut anak ayah wasat. Oh dak hari pula ayah. Oh jadi bukan mudah-mudah payah-payah jadi. Keadaan begitu. Tu ambil molek lalu lah. Tu biar dulu berlatih dulu nampak molek kita latih lah. Dia pun nak latih lalu tak boleh lah. Jadi pemerintah tak boleh latih yang pasti. Bila pemerintah latih je kena latih hak adil. Kerana bayaran daripada Baitul-Mal adalah bayaran duit rakyat. Bila duit rakyat kerajaan kena cari hak terbaik. Dia tak boleh cari hak pasti. Dosa kerajaan dicari tok bila pasti. Bila yang buat dosa lah. Minum air ketumpang juga. Ni bahasaan tak boleh pilih. Hak gitu ada laporan kena cabut lah tu. Kerana dosa kerajaan Maidan dilatih orang yang mana pasik boh di tempat bank ni. Kerana adalah menjadi tanggungjawab kepada Maidan mencari orang yang adil. Tu salah kalau dilatih orang yang pasik dia. Habis itu azan dan iqamah menurut pendapat yang asah. Menurut pandangan yang asah yang lebih sahihnya menjadi imam solat lebih afdal daripada azan. Ni pandangan ramah. Pandangan ramahnya kelahi barang ni kelahi molek jadi terimam ke molek jadi muazzin. Menurut saya itu pendapat saya ialah yang asahnya menyebut azan melaungkan azan adalah lebih afdal. Jadi mereka kelahi ambil tugas terimam molek ke molek ambil tugas muazzin. Jadi masing-masing mempunyai dalil lah. Pandangan mazhab mengatakan bahawa baca punga qomat lebih menang daripada terimam saja. Itulah pandangan muktamad dalam mazhab. Bang campur qomat. Bang campur qomat tak boleh lawak dengan muazzin. Mereka mengambil hadis Nabi bahawa al-muazzin itu adalah amin. Orang yang menjadi muazzin adalah orang amanah. Manakala imam itu ad-dhamin. Manakala orang menjadi imam dia kena tanggung salah silap orang. Jadi hak tanggung hak orang dengan hak dak tanggung ni molek hak dak tanggung. Lekan tu mereka kata azan dan qomat dia dak tanggung hak orang. Dia bang siap, dia qomat siap habis lah. Ada orang mari awal mari lewat Fatihah dia dak tanggung. Ada pun imam mari lewat sikit tanggung. Imam yang tanggung. Ada makmum yang mana baca ayat sejadah lalu imam tanggung sujud sejadah dia tak dia. Ada mana makmum buat sebab sujud sahwi imam itu tanggung dia kata. Jadi yang menanggung berbanding dengan hak dak tanggung ke orang ni molek hak dak tanggung. Kerana itu pandangan mazhab bang campur qomat adalah lebih menang kalau berlawan dengan orang jadi terimam saja. Ada orang yang mengatakan bahawa terimam lebih baik. Moga Nabi kita terimam semua. Kalau barang tu barang molek berapa Nabi dah ambil teka-teka. Sekali dua bang tak. Lalu dijawab.
Dia orang kata Nabi dah ambil pertama kali sibuk kerana tugas Tok Bilal ni nak kena tengok masa semua. Nabi sibuk kerja situ sini, payah untuk nak routing dia balik nak bang semua. Yang kedua, mereka mengatakan Nabi dah ambil bang kerana bila dia bang orang tak mari jadi kafir, kerana panggilan dia panggilan wajib. Oleh kerana tu dia dah ambil bang tak dia. Dan dia pernah bang sekali dalam musafir di atas kenderaan. Pernah ada Nabi kita bang dia atas kenderaan semasa musafir. Ada kerana itu semasa musafir dia kira boleh bang atas kenderaan. Haklah dok musafir bang tanah ni senyap gitu saja, jangan dok gerok. Musafir dibenarkan. Kerana Nabi kita pernah bang dalam musafir di atas kenderaan. Itu dibuat oleh Nabi kita. Kalau imam percaya imam tidak ada yang tidak. Tok Imam baca ayat sejadah. Lepas tu Tok Imam dok pergi sujud sejadah. Tok Imam dok sujud. Sujud. Makmum dak buat. Kalau sengaja batal. Ana sujud sejadah kena sama. Tok Imam buat kena buat, Tok Imam tinggal kena tinggal. Tu dak boleh. Lawang dak boleh. Tok Imam buat kita dak buat. Tok Imam dak buat kita pergi buat. Tu dak boleh ia dak apa dah. Jahil lepas semua. Dia kata jahil lupa tu lepas semua. Tu kira tidak tahu hukum dia. Dia Tok Imam dak buat dia pergi sujud. Tu dak atak kerana jahil. Tok Imam buat dia dak buat. Sama juga dak atak. Dak sedar sama kau. Tok Imam sujud sejadah lama dak. Dia dak atak dak sedar pejam mata. Dia celek itu barulah nak turun. Bila turun kok Tok Imam bikah naik. Tu dia kena gostam bidah naik mula. Dia tak boleh dah. Kerana tepatnya tak ada dah. Tak ada batam dia kerana dia tak sedar. Dia tak sedar subuh. Dia subuh ni tahu sajalah. Ada kadang ngatuk apa senyap Tok Imam sujud. Dia tak sedar kaduk sujud. Dia celek mata. Sujud dah Tok Imam. Di rakaat tadi dia cuba untuk nak ikut Tok Imam. Tok Imam kat kepala dia kena bedah naik. Dia kena bedah naik keadaan tadi dia kena tak boleh dia orang tahu kena sujud. Orang hok pergi Mekah ni dia boleh jadi jarang dengar sujud sejadah. Jadi bila pergi Mekah orang sujud kok dia tak tahu benda, tak boleh ikut orang gitu. Kita ni orang tahu kena ikut lah. Orang Tok Imam turun lama gitu sujud sejadah tu. Allahu Akbar. Gitu dia nak tengok macam mana kedudukan tu. Kalau kita salah tak apa naik mula. Salah Tok Imam dapati rupanya dia tak buat sujud sejadah. Kita sujud ya rokok. Jarang Tok Imam yang akan wati di akhir ayat sejadah tu tak. Kalau hari Jumaat dia wati di ayat sejadah sujud lah tu. Dia tak akan wati fitnah ke dia hujung ayat sejadah pergi rokok. Ada. Kalau dia pilih hari Jumaat ayat sejadah, lepas tu dia mampu pula di hujung ayat sujud sejadah. Tu logiknya gitu. Dia tak ada. Berakhirnya rakaat satu di ayat sejadah. Dia tak akan buat gitu. Fitnah gitu dia tak akan buat. Dia kita dengar hari Jumaat dia baca ayat sejadah. Lepas tu Allahu Akbar.
pada wahum la yastakbirun acak dia memang sujud sejadah gitu. Kita duduk belakang tiang, duduk tingkat atas atau duduk di belakang sa'i apa, kita pakai sujud dulu. Kalau lah dia tak sujud, dia rokok Allahu Akbar, dak apa dak atas, kita bedah naik Fatihah, kita pun rokok dalam keadaan dimaafkan kerana kita ingatkan dalam keadaan tadi dia sujud sejadah, rupanya dok dia rokok keadaan begitu. Ini orang yang silap komunikasi dengan tok imam, dia maaf saja tak apa, asal pagi Jumaat jadi bagi tok imam yang mana lupa untuk buat sujud sejadah rakaat 1, lalu dia bilang di rakaat 2, tak apa, asalkan subuh Jumaat, kerana itu tapak dia. Bila tapak dia, maka disunatkan untuk dia buat juga walau rakaat 2. Dia kalau dia salah, dia bilang, dia tindak dengan sujud sejadah pada rakaat 2. Itu lebih afdal bagi dia. Dia ada juga mayat Nabi pada hari Jumaat. Itu dia ada pada tu subuh lah. Mayat Nabi dia. Kemudian syarat azan berikutnya. Syarat azan yang berikutnya hendaklah masuk waktu solat dulu. Dia kalau waktu dah masuk lagi, bandar ke tak jadi lagi, kena bang mula pula biar masuk waktu dulu barulah bang. Di bang ini kita dah sebut dah kelahi adakah kes kerana masuk waktu atau nak panggil orang mayat. Ada pandangan asah mazhab kerana nak panggil orang mayat, bukan kerana nak masuk waktu. Itu pandangan yang asah. Di pandangan yang ramai yang kuat ialah bang kerana nak mayang. Dia sebab itu mau nak mayang mau bang. Tak iya kopak pun. Kopak bang kok walaupun kopak. Kerana nak mayang. Itulah pandangan yang asal menurut mazhab. Dia bukan sempena masuk waktu. Dia ada kerana kita nak mayang. Oleh sebab tadi walau qada ke 10 pun bang juga. Kerana kita nak mayang. Bagi orang yang nak mayang, walau mayang qada pun bang juga. Jadi syarat azan yang berikutnya hendaklah masuk dulu waktu solat. Itu orang hok bang ni biar ada ilmu juga tentang waktu sembahyang. Dia kalau hok nak latih oleh kerajaan, nak kena tahu lah. Nak kena kursuhan ni macam mana nak tahu waktu mayang. Jadi waktu mayang ada 5 tingkat. Waktu mayang ada 5 tingkat. Pertama kali tengok sendiri, bayang tengok sendiri matahari, tu tingkat pertama. Yang kedua dengar orang khabar, orang yang dipercayai. Waktu ada tahap 2. Tahap 3 mendengar alamat, melihat alamat. Alamat seperti orang bang. Itu dikira sebagai tahap 3. Di tahap 4 kena ijtihad dengan cari alamat tertentu baru masuk waktu dah. Yang kelima itu orang buta. Dia kena ijtihad kalau boleh. Kalau tak boleh, dia ikut saja orang lain. Nanti panggil ijtihad lah. Tahap ijtihad untuk menentukan adakah waktu dah masuk atau tidak. Jadi syarat azan ni hendaklah seseorang itu tahu masuk dah waktu semayang, kecuali dalam ba'an subuh, waktu tak apa. Boleh tak? Bila orang hak khabar tu orang molek, orang yang adil kena pakar.
Kalau hak khabar tu adalah orang yang fasik. Orang yang mana pegang ke tak pegang cakap dia tu capuk. Maka kita kena tengok guana penilaian kita. Kalau penilaian kita orang ni adalah boleh percaya, jawapannya kena pegang. Kalau kita kata ni tak boleh pakar ni, 3 suku, tu tak wajib pakar. Dia di atas kita lah. Untuk kita nak pakar ke tak ambuh, atas kita tu. Pada hak khabar. Hak khabar sama je puan lelaki. Kan adik yang kita nak dalam bank ni adik riwayat. Bukan adik syahadah. Dia adik riwayat ni mana adik dia dari sudut khabar orang boleh percaya. Kerana orang puan pun meriwayatkan hadis. Siti Aisyah pun meriwayatkan hadis. Hamba Abdi pun meriwayatkan hadis. Dia panggil adik riwayat. Adik khabar. Ataupun adik syahadah tu nak kena lelaki. Tu tak boleh orang puan tak boleh jadi saksi. Lelaki hudud, lelaki kisah, orang puan tak boleh. Tak diterima cakap dia di mahkamah. Dia adik ada 2, ada adik riwayat dan adik syahadah. Di kedua-dua itu ada beza. Adik syahadah lebih teruk lebih ketat syarat-syarat dia. Mestilah orang lelaki yang balik, yang mana tidak buat dosa, kemudian bukannya hamba abdi, bukan budak-budak. Dia kalau adik syahadah dia tidak tengok dari sudut adik riwayat, dia tidak tengok dari sudut syarat-syarat yang kita tengok tadi. Sebab itu adik riwayat lebih ringan daripada adik syahadah. Dia anak bulan pun kalau kita tengok dia nak adik syahadah. Atau orang puan tengok anak bulan, kita tak wakar. Hamba abdi tengok anak bulan, kita tak wakar. Budak-budak tengok anak bulan, kita tak wakar. Sebab dia adik syahadah. Dia kena pergi buat penyaksian depan Tok Qadi bahawa dia tengok anak bulan Ramadan kelihatan. Kerana itu adik dalam hal anak bulan ni ada adik yang lebih ketat berbanding dengan adik dalam periwayatan khabar saja. Adik riwayat orang kafir boleh? Tak boleh orang kafir. Adik ni mesti Islam. Adik riwayat. Tak boleh. Ada orang kafir riwayat hadis. Tak boleh wakar. Tak boleh. Tak boleh pakar doktor kafir. Kita apabila nak pakar kena seorang doktor Islam walaupun pun. Saya ni boleh puasa ke tak ni doktor ni? Penyakit saya ni. Saya cek dah. Awak tak boleh puasa. Boleh pakar dah seorang je. Walaupun pun. Anak adik mestilah syaratnya Islam. Adik. Orang kafir tak adik. Riwayat orang? Riwayat dia, kata-kata dia. Kata-kata dia nak pakar tak ada masalah. Sebab ia bukan mesti pakar. Kalau Islam ni kena pakar riwayat dia. Kena percaya. Maksud doktor kafir tak boleh buat hujah untuk nak buka puasa, tak boleh. Kalau ia mahir pun tak boleh pakar. Ia nak Islam juga. Lepas pada dia kabur, kita tanya hak Islam hak komang ni. Mana doktor kafir kata aku tak boleh puasa. Mana mung pula? Ia bilang pula. Aku tak berpandang mana, tapi kalau ia tak aku puasa ngaji tu ada kebenaran dia. Boleh lah. Maknanya dia kena orang panggil recommend lain pula daripada doktor Islam. Kafir dia tak boleh wakar ayat dia. Ia dengan Tuhan pun tidak takut dah. Ia dengan Tuhan pun tak ada tauhid pergi sembah hak lain. Jadi orang tak boleh pegang buku gini dengan manusia kau tak boleh pegang buku. Dengan Tuhan pun tidak takut dah. Orang hak tak takut dengan Tuhan gini cakap pang tak boleh ambil. Itu dia tak boleh jadi saksi. Di mahkamah riwayat dia hadis dia apa tak boleh ambil.
Sama sekali. Tak ada. Ha? Saya ingat ada dalam kitab ni dia kata Ha. kafir ada riwayat bersepakat. Ada. Adil mesti Islam, syarat adil. Tak ada Islam, maka dah adil. Adalah, mestilah Islam. Kalau ada, maka dia boleh jadi wali. Jadi wali ke anak dia. Kita dah ambil dia sebagai wali. Kerana dia tidak adil. Ambil wali hakim. Anak dia masuk Islam, mu'allah, nak nikah dengan orang kita, kena wali hakim. Tak boleh ambil pok dia tu sebagai wali. Islam syarat sebagai adil. Tak ada Islam habis lalu tidak boleh pegang buku orang kafir ni. Apa saja bila kita kata hak melibatkan pada agama tak boleh pakai. Hak agama nak menetapkan puasa ke tak puasa tak boleh. Dunia tu atas kita nak pakai kedak. Ni sepanah 8 ni boleh buka ni. Panas 10 boleh buka ni. Tu boleh dengar dunia. Ada pun nak buat binaan agama tak boleh pakai. Awak tak kira lah di mahkamah ke di luar mahkamah tak boleh pakai. Kerana mereka orang yang tak takut Tuhan. Bila tak takut Tuhan, situ dia boleh buat ikut suka dia. Kerana kita orang Islam, kita ada juga. Walau sikit-sikit suruh supah tak wani juga kita. Kerana takut Tuhan tu ada. Kafir dia tak takut benda supah apa benda ya supah. Bagi mereka ni tak ada sesuatu yang menyekat mereka. Ada banyak setengah orang putih suruh ngocak je dia. Dia tak ada masalah bagi dia. Tak ada Islam pun. Ngocak kejap apa tu? Balik asal mula. Mana apa? Kerana bagi dia nak aku kata benda. Dia kata belaka buat je. Bagi dia. Dia tak ada sama kali sekatan untuk buat benda-benda yang bagi kita tak boleh buat benda tu. Mengucap kalimah-kalimah tertentu tak boleh buat. Dengan keadaan tak ada paksaan apalah. Ya tak ada orang paksa pun ya molek ada. Dia kata tak boleh pakai. Ya ni tak boleh pegang buku. Jadi disunatkan melainkan kecuali dalam azan subuh. Azan subuh dah masuk waktu pun sunat. Ni salah satu daripada azan yang dibenarkan. Kita bang sebelum masuk waktu. Adakah azan Jumaat boleh juga? Kita bang belum Jumaat boleh. Azan Jumaat pun boleh. Walaupun dah masuk waktu. Dibenarkan. Bila imam dak duduk atas mimbar di mazhab Hambali mereka membenarkan bang belum masuk waktu. Bila tu imam naik atas mimbar bang lalu dah. Jadi hak kita ni 2 kali bang. Hak kita 2 kali bang. Itu bang hak duduk atas mimbar suti. Kemudian bang hak sebelum tu. Dia hak sebelum tu kalau nak buat awal pun tak apa. Boleh. Ada masalah. Dibenarkan. Wa awal. Dia pukul 12.30 bang dah hak mula-mula. Kerana bang itu bang panggil orang. Bang untuk orang bersiap sedia je. Dia bukannya bang mayang lagi. Jadi bang hak mimbar tu. Hak kita kira nak lepas masuk waktu. Jadi bang hak pertama tak masalah. Kalau pergi bang belum bang zuhur. Tak apa. Mau kita hari ni masuk zuhur baru bang. 10 minit baru mimbar. Tu hak kita. Dia kalau nak bang pukul 12 pun boleh dah. Supaya orang bersiap sedia. Dia bukan bang mayang sangat. Dia bang persiapan orang untuk nak pergi ke Jumaat. Kerana itu dibenarkan bang pertama walaupun tidak masuk waktu lagi. Kecuali sembahyang subuh. Azan subuh boleh dikumandangkan pada tengah malam. Tengah malam ke atas. Ada 12 malam ke atas. Tu kan bila dia bang sebelum daripada subuh. Lalu Nabi pun membuat pengumuman. Apabila azannya tuk bila maka mau makan mau minumlah.
Apabila Ibnu Ummi Maktum bang, maka mu berhentilah. Itu adalah sebagai penyelarasan yang dibuat oleh Nabi zaman beliau. Maka dari sini dapat kita faham untuk bila bang dulu zaman Nabi. Ibnu Ummi Maktum bang ke dia. Dan dia buta. Ibnu Ummi Maktum buta. Orang ramai pakai duk laung ke dia. Pajar dah. Baru ya bang. Mana dia buta. Ibnu Ummi Maktum ni dia tak tahu. Pajar dia tak tahu. Ada orang laung ke dia. Pajar. Baru dia bang. Bila dia bang awak. Kerana itu bila bang Nabi kata mu makan. Mu minum lah. Buatlah. Imsak apa tu. Sahur apa boleh. Bila Ibnu Ummi Maktum bang baru mau wati. Ini menunjukkan syariat ni ada di zaman Nabi. Oleh kerana itu disunatkan orang berlainan. Disunatkan orang berlainan. Mula-mula orang lain. Nombor 2 orang lain. Itu untuk biar suara tak dapat dibezakan. Supaya senang orang ramai tahu. Ni subuh dah. Ni suruh sahur baru ni. Ni benda tak biar berbeza suara. Dia apabila suara tula seorang je khutbah, maka di sini mereka memilih untuk tidak ada as-salatu khairum minan naum untuk hak mula kerana suara adalah sama. Jadi untuk orang ramai nak bezakan hak mana bang sahur, hak mana bang mayang, mereka mencabut as-salatu khairum minan naum daripada bang hak mula. Kerana itu kalau tinggal dah as-salatu khairum minan naum, dah Allahu akbar dah ayat gostang dah. Kerana as-salatu khairum minan naum ada tambahan yang dibuat oleh Sayyidina Bilal. Apabila beliau bang dapati Nabi belum lagi keluar, belum lagi bangkit, lalu dia tambah as-salatu khairum minan naum. Di sini Nabi mengarahkan supaya bubuh lapah itu di dalam bang dia. Ini makna suatu amalan yang mana ada tambahan kedia selepas daripada bang yang asal tadi. Jadi azan subuh boleh dikumandangkan pada tengah malam. Tengah malam 12 ke atas separuh malam. Disunatkan ada 2 azan subuh dalam satu masjid. Ini sunat hukum dia. Maknanya bang 2 kali. Ada pun Jumaat itu adalah diharuhkan, bukan disunatkan. Ia dak duk sunat tu. Kerana tu barang tak ada. Sayyidina Osman je yang mana mencadangkan supaya dibuat azan pertama juga untuk sembahyang Jumaat. Jadi dia buat itu kerana ada keperluan. Sayyidina Osman tengok ada keperluan bang 2 kali Jumaat. Dia bila tak ada keperluan di tempat itu tak payah buat. Bila tak ada keperluan, tidak payah buat. Macam Arab Saudi. Arab Saudi bagi dia bang mula-mula je. Dia tak ada 2 kali bang buat je. Mungkin Mekah, mungkin Madinah, dia tak ada Hambali. Dia Hambali bagi mereka bang pertama je, bang mimbar. Dan bang mimbar pun bang belum masuk lahu. Kerana mazhab dia khutbah boleh baca belum lahu. Cuma mayang nak kena lepas lahu. Jadi dia kena habiskan khutbah itu lepas lahu. Jadi kalau ia bahas dalam 12.5, kalau ke 1 lahu molek sangat. Jadi dia bang 12.5, tu dia pun khutbah 2 khutbah, habis ke 1-5 minit ia mayang. Lalu itu sistem Hambali. Tu bagi mereka boleh khutbah belum daripada lohur. Kita tak lek khutbah kena duduk dalam lohur. Kemudian mayang nak kena duduk dalam lohur. Tu beza kita dengan Hambali. Dan kita 2 azan. Dia tak yesa. Hambali se iaitu azan tu imam duduk atas
mimbar tu walau dak asuk waktu pun dia bang juga. Ada duduk di nak duduk Mekah, duduk di hotel warna derah ngak bang dak asuk lohor lagi kuat. Tu ada Hambali. Itu Hambali membenarkan khutbah sebelum daripada zuhur. Tapi syaratnya ndaklah mayang dalam waktu zuhur. Mayang Jumaat tak boleh. Belum zuhur tak boleh. Di khutbah dak apa belum daripada zuhur dia. Tak boleh. Tu rukun dia. Wallahu a'lam, mazhab lain rasa sama je duduk antara dua khutbah ni jadi bagai syarat. Itu dak duduk dak boleh. Dia kena duduk. Antara dua khutbah kena duduk. Tak boleh. Tak duduk ia aku kira kena waksa lagi pula walau rekah pun hak duduk. Dia ana tak boleh. Sama kali tak duduk. Ana kena duduk kok. Dia kok mana nak kena duduk. Tak ada. Dua khutbah ni senyak batu sambung. Tak. Dia kena duduk. Mana dia adalah sebagai syarat sah khutbah. Gitu. Wallahu a'lam, mazhab lain mana takat ada ni memang Hambali pun dia kena duduk. Dia kena duduk. Ada duduk dia kira baru sepekeh baru. Baca dua dak. Tapi tak duduk dia kira sepekeh. Nak kena buat pula pekeh lain selagi pas duduk. Tu kerana dia ada syarat untuk membezakan dua tadi ialah dengan duduk di tengahnya. Hatta untuk khutbah raya pun nak kena duduk kok. Khutbah raya pun nak kena duduk juga. Ia makna tak ada. Sama kali kita kata sekhutbah aja tak ada. Ia nak suruh duduk juga. Di situ dia makna keperluan untuk khutbah tadi adalah perlu duduk. Barulah dipanggil dua. Tinggal kau balik bidah mula je. Mana kalau orang kita tinggal rukun khutbah. Lalu kita pun nak iktikad, nak pakai taklid mazhab lain. Tu boleh. Tak ada masalah. Walau lepas jadi dah baru taklid dibenarkan. Cuma makna fitnah lah. Di tempat kita ni, mazhab Syafi'i kita ni. Rukun khutbah itu ndaklah cukup. Itu sebanyak kita kata 8 lah. Khutbah ada 8. Iaitu sama ada 35 ataupun 44. Boleh bagi belaka 8. Nak buat 35 dak apa, nak buat 44 pun dak apa. Dia nak 8. Kalau kita kata kita nak pakai mazhab lain lepas jadi boleh je. Dia panggil taklid. Selepas berlaku pakai. Tapi kalau masih jadi dak ayah taklid lah. Jadi bidah balik je. Hak ni hak lepas dak. Jadi dak. Baru nak taklid, nak mengesahkan pada khutbah tadi. Tak payah Jumaat mula kalau barang tu lepas ikut mazhab lain. Ana taklid lepas wak pakai. Dibenarkan. Walaupun masa kita wak tak tahu lagi. So wak tak tahu rupanya benda ni tak ada pun. Dalam mazhab lain. Pas jadi dah tanya-tanya orang kata tak ada. Boleh kita taklid. Dengan amalan orang lain pakai. Disunatkan 2 bang dalam satu masjid. Azan pertama dikumandangkan sebelum fajar. Belum subuh bang dulu kali. Dan azan kedua setelah fajar. Nombor 2 biar sudah naik fajar barulah kita bang. Ini sunat. Jak zaman Nabi lagi. Dia buat 2 kali. Dia hari ni lemah. Tok Bila hari ni dak nak buat. Bila mari 10 minit orang nak memayang. Pasal kaset kejap kok barulah bang. Itulah lemah Tok Bila hari ni. Bila lama-lama dulu setengah jam terus hindak. Setengah jam duk terus hindak Tok Bila dulu. Dia hak learning dak. Dia mereka ni
tahu sajalah. Tengah tu ban lalu pun ada. Mari lewat dak. Mana lajak berama. Lajak 10 minit. Orang maya sunat habis dah baru bunyi. Bunyi ulang macam baru tidur bunyi. Tu ada kok gitu. Bunyi dak orang ada tak bangun tidur tu. Orang maya sunat habis dah 10 minit. Sejik ni 10 minit nak koma ah. Ia baru dak bunyi. Allahu akbar. Terbangun tidur tak tahu dah tu. Biasanya tu. Ini tak bila. Dak ikut undang-undang. Dia moleknya mayang awal lah. Dan mayang awal kalau kita kata bang kerana mayang awal. Dari bang macam bang awal lah. Kerana sebaik-baik mayang dia awal. Jadi bang pun awal lah. Itu maksud kenapa hari ni orang bang masuk waktu. Kerana kerja fadilah awal waktu tadi. Kemudian orang yang mendengar azan disunatkan mengucapkan lafaz yang sama. Dia orang hak dengar pula. Dia orang hak dengar disunatkan dia cakap hak tulis. Dia cakap hak tulis. Iaitu cakap hak sama dibuat oleh Tok Bilal. Walaupun dia tak dengar. Walau dia tak dengar pun kita buat sama dengan dia. Dia antara hak kita tak dengarnya ialah tarjih. Tarjih kita tak dengar. Dia slow sangat. Mulut je nampak gerak. Jadi sunat juga tarjih kita. Kerana hak dia buat kita buat. Bukan hak kita dengar. Itu kemahnya ayat Nabi. Kemahnya hadis Nabi. Bila dia kata idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma qala. Bila mu dengar muazzin, mu kata serupa hak dia buat. Serupa hak dia kata, bukan serupa hak mu dengar. Kerana tarjih mu tak dengar. Tapi mu buat juga bab dia buat. Itu makna kemah ayat dia tadi. Bila dia kata mu kata serupa hak dia kata walaupun mu tak dengar. Walaupun mu tak dengar, dia oleh kerana tarjih mu tak dengar, mu buat juga. Bila mu jawab bang dia tadi. Jadi menjawab bang ini adalah sunat. Bila menjadi syiah, menjadi fardu kifayah juga. Walau seorang budak-budak pun tak apa dah. Menjawab bang pun lepas dah. Walau dak orang tua, orang bang jawab pun tak apa dah. Dia bang, dia jawab. Orang yang mendengar azan disunatkan mengucapkan lafaz yang sama. Selain kecuali pada lafaz hayya ala. Hayya ala. Saat mendengar dua lafaz ini hayya ala salah hayya falah, maka ia menjawab dengan la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Ini dijawab oleh Nabi kita. Jadi hayya ala salah kalau kita pergi jawab sama, tak sampai maksud lah. Tak sampai maksud. Ayo semayang. Boleh kita ayo semayang. Orang panggil dia panggil orang. Dia tak kena. Oleh kerana itu dia hanyalah jawab la haula wala quwwata illa billah. Maksud apa la haula wala quwwata? Maksudnya tiada daya. La haula tak ada daya, maknanya tak ada yang boleh menyekat daripada maksiat. Tak ada daya lari maksiat. Itu maksudlah haula. Jadi tak ada kemampuan nak lari dari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan nak buat taat. Tak ada orang nak buat kerja baik, kerja taat ni, melainkan dari Allah. Itu maksud la haula wala quwwata. Tak ada orang boleh sekat benda bodoh. Tak ada orang boleh tolong buat benda molek kecuali dari Allah. Itu maksud la haula wala quwwata illa billah. Jadi menurut saya, kata Imam Nawawi, bagi aku juga mengecualikan juga bukan pada hayya ala salah saja hak kita dak kata hayya ala salah. Iaitu mengecualikan juga
Itu pada lafaz taswib. Lafaz taswib pun sama juga. Kita mengecualikan juga daripada kata yang sama. Di taswib kita jangan kata as-salatu khairum minan naum. Kita jawab dia pada taswib, iaitu orang mendengar hendaklah mengucapkan, hendaklah menjawab dengan sadaqta wa bararta. Jadi bararta boleh, barirta boleh. Hak kuat barirta. Barirta tu hak kuat. Banding dengan bararta. Dua-dua boleh berlaku. Maksudnya benarlah engkau, sadaqta. Mu kata mayang lebih baik daripada tidur. Mu kata mayang lebih baik daripada tidur. Biasa orang ada buat banding gitu. Lepas tu dia kena takwil. Orang ada akan banding mayang ibadat dengan tidur ada. Banding biar berlawan ibadat lawan ibadat. Baru kena dalam kocong hak tula gelanggang hak sama. Ni dok mayang hak ibadat mungkin banding dengan hak adat. Bila nak menangnya tak ada akan menang. Baik itu nak kena takwil. Iaitu mengisi masa untuk memayang lebih baik daripada mengisi masa untuk tidur. Ke takwil kan ayat itu supaya biar sama, berlawan biar sama, barulah lebih baik hak mana satu. Ni dok banding memayang. Tu dak menang orang. Dah memayang lebih baik dari tidur dak ya khabar dak apa. Khabar awak benda muka orang tahu dah tidur ni barang haruk. Mayang ni barang wajib. Mana boleh sama. Hak ni ibadat, hak ni adat. Oleh kerana itu nak kena takwil. Iaitu sedar untuk memayang ada lebih baik daripada sedar masa untuk tidur. Ini mengisi masa untuk memayang ada lebih baik daripada kita tidur. Ini yang ditakwil oleh ulama pada taswib. Tadi perbandingan itu bukan bermaksud banding mayang dengan tidur atau langit dengan bumi. Orang tak akan banding gitu. Jadi penggunaan masa itu hak dikira nak banding. Guna masa untuk mayang lebih baik daripada guna masa untuk orang yang tidur. Jadi sadaqta wa barirta. Kamu benar dan kamu membuat kebaikan. Abrar, albir kebaikan. Itu membuat kebaikan. Itu semayang lah. Ada semayang tu kebaikan. Wallahu a'lam. Dia kata setiap orang sama ada muazzin maupun orang mendengar. Dari sini bila capur azan parok berdoa, patutnya sejik bang dulu baru surah bang. Ni dah sejik baru asyhadu surah naik lalu dah Allahu akbar juga. Jadi guna bila capur ni 5 nauti surah berlawan dengan sejik surah. Di sini kita jawab mula-mula dulu. Kita jawab mula-mula. Hak mana bang mula-mula, tu kita jawab. Tak kira sejik, tak kira surah. Kemudian kita jawab hak nombor 2 pula. Alah boleh jawab seretak. Ada bang ni bila panjang boleh jawab seretak biasa. Waktu baru asyhadu alla tu hayya 'alas solah dah. Dah. Kita jawab dua-dua. Disunatkan jawab belaka. 5 pun 5 lah. Kalau tak kita jawab hak mula sekali. Mereka lebih berhak untuk dijawab. Tu makna dari segi jawab bang yang mana banyak. Di setengah negara menggunakan 4 orang sekali bang. Maka mazhab kita tak ada. Mereka menggunakan 4 dahak sekali bang, suara sterik ada 4 suara. Kita tak ada. Kalau nak buat 4 dahak mu perhabis dulu bahagian timur, tu mu pula bahagian utara, mu pula bahagian selatan ke apa. Yang penting biar siap supaya orang
boleh jawab dengan molek adik. Itu beza kita dengan pandangan yang membenarkan pak suara satu azan. Ana rumah orang ramai pak dah sejik duduk tengah-tengah. Itu mereka naik atas menara. Lalu mereka bang secara berjemaah. Jadi bang berjemaah tidak ada. Tidak ada di syariat untuk mazhab kita tak ada. Kita tak terima untuk pak suara satu bang hadis. Ha? Boleh je. Tak ada apa. Mana jawab bang ini boleh. Bila nanti habis belaka baru jawab. Tak ada apa. Bila kita tak ada peluang nak jawab dalam jamban, kita tubik, kita jawab hak mana dengar tadi. Jadi bila kita berada keadaan tak boleh nak jawab. Ya memang dah. Ya patutnya seorang-seorang lah. Jangan awak ramai berong gitu. Surah ni sudah, hak ni pula gitu moleknya. Supaya orang boleh jawab tertib tadi. Iaitu setiap orang sama ada dia muazzin maupun orang yang mendengar saja. Dia raya dengar masa ambil embayang pun dia jawab juga. Dia tak jawab ni dah jambang dengan dalam kelambu. Dua tu. Orang lain dia jawab belakang. Bang dia tak kira pasok dia tengah jalan, tak kira lah dia sejik dia jawab belakang. Dia dah jambang lepas tubik dia boleh jawab. Dalam mayang, pas sudah mayang baru dia jawab. Jadi hendaklah membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sudah saja Allahu akbar la ilaha illallah, dia pun jawab la ilaha illallah. Kemudian dia terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ananya tak ada balah. Tak ada balah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tak ada sama kali. La ilaha illallah la ilaha illallah saja. Muhammad Rasulullah tak ada. Selawat. Gitu. Kaedah dia begitu. Selawat dulu barulah baca doa. Kemudian membaca doa ini Allahumma Rabba. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan, hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadhiyah. Ini dalam riwayat tak ada sayyidina. Dia menambah dia pun tidak salah. Memang riwayat tak ada sayyidina. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu lapah yang ada dalam riwayat nambah innaka la tukhliful mi'ad, tidak menjadi masalah. Jadi maksudnya itu ya Allah. Maksud bang ini ya Allah, Tuhan seruang yang sempurna ini. Tuhan kepada azan yang memanggil ini. Dakwah at-tammah itu azan. Dakwah panggilan tammah sempurna. Kerana dalamnya mengandungi tauhid, dalamnya mengandungi kejayaan, dan dalamnya mengandungi akhirat. Mengingatkan pada akhirat. Hayya 'alal falah. Ingatkan akhirat di akhirat kejayaan. Kerana tu dalam tu banyak ramuan-ramuan tauhid saja duduk di dalam bang tadi. Jadi dia adalah seruang yang sempurna daripada Allah. Da wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan sekejap lagi. Al-qa'imah makna dekat dah. Dekat dah, nak memayang dekat dah ni. Kemudian berikanlah wasilah. Berikanlah wasilah. Jadi wasilah ini ia adalah sebagai satu tingkat yang tinggi untuk Nabi kita. Al-wasilah.
Iaitu suatu tingkatan yang tinggi. Di sinilah maknanya kita minta supaya Allah Ta'ala beri ke Nabi kita wasilah. Itu maqam yang tinggi dia. Wal fadilah, dan juga kurniakan keutamaan pada Nabi kita. Ni bukan maksud Nabi kurang kita gitu tolong nambah dak. Orang ada faham gitu Nabi perlu Nabi kalau kita dakwah gitu ya qomah. Jadi kita kena buat doa ni supaya ya tambah. Dia faham gitu dia sempurna dah Nabi. Hak ni tambahan je, nasi tambah je hak ni. Dia dah diberi kelebihan oleh Allah. Oleh ke Nabi lah. Tak boleh. Yang kita minta ui ke dia. Tak ui ke dia. Dia memang ke dia hak ni. Kita tupang je umat ni. Bila dia naik pakap besar, kita sedap duduk kerana ahli parlimen kita menang. Ya dah. Memang dah. Bila kita minta ia tinggi, ahli parlimen kita naik menteri, kita kok senang kok. Kita kawasan tu. Pak kita boleh baca kat ni. Mana kita minta lebih ke dia, balik kita kok. Sebab dia Nabi kita, dia penghulu kita. Maknanya minta lah dia sebenarnya bila dia sedap naik, lik kita sedap juga. Benar minta ada faedah kita juga. Gitu. Kemudian bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah padanya. Minta lagi walaupun memang dah Tuhan janji dah nak uji. Mana asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Hampir pastilah itu kamu akan dibangkit pada maqam yang terpuji. Tu ya janji dah apa mungkin minta lagi. Tu panggil umat kita minta mana kelebihan Allah dah habis. Kelebihan Allah dah habis. Oleh kerana tu walau dia duduk dah di tapak hebat dah, tapi nikmat rahmat Tuhan tu sentiasa ada setiap saat. Jadi kita minta tambahan itu untuk Nabi kita. Ya dah luak dah. Ya kemah dah, rumbu dah. Kita minta lagi. Kerana apa yang ada di sisi Allah tidak habis. Ada sebab itu kita minta. Bukan barang macam orang kau tutup tank tu dah lebuh dah. Kerana rumbu dah. Dah Allah ni dia dah habis. Oleh kerana itu kita dengan Allah minta semua. Itulah yang boleh kita tengok pada pagi ini bab azan dan qamat. Dia ada tajuk yang mana berkait dengan sebelum daripada nak memulakan semayang, syarat-syarat semayang kita sebelum daripada memulakan ibadat solat itu ya. Sama je. Dia doa ni dia tak ada untuk qamat. Tidak ada untuk qamat. Lalu dikiyahkan oleh ulama kita bahawa kalau bang ada riwayat jelas maka qamat narak ngebok juga. Oleh kerana itu dia sama dalam qamat pun kita kata gitu juga. Ya memang pak qamat ya akad lalu dah. Jadi hak kita tetap kita kiyah. Memang tak ada. Kalau dia kata mewari riwayat pak qamat ada doa, tak ada. Dia mau boleh mana? Boleh kerana mazhab kata dikiyahkan pada azan. Dia guna qiyah situ. Memang kita mengaku riwayat tak ada pada qamat Allahumma rabb hazi da'wati tammah tak ada. Kerana dakwah itu panggilan. Panggilan itu panggilan azan. Tapi kita memakai qiyah dalam masalah ini. Dia menyebut mazhab kata sunat juga. Walau lepas qamat pun doa yang sama ada. Ada orang tu dia malam. Dia baca sahabat tapi dia baca dia tidak bersuara.
tidak ada suara, tidak ada apa, mengiang. Dia kata baca neraka je tu. Tu dak anggil baca. Bila dalam hati dak anggil baca. Baca mesti lapah alif betul tu bunyi. Tu baru panggil baca. Tu boleh baca dalam hati saja. Dia dak anggil baca hak Nabi kata man qara'a tu tak ada ah. Dia kata baca kena dengar di telinga, tubik di mulut. Tu baru panggil baca Dia sekadar seolah zikir hati begitu saja Molek ikut. Maknanya segi tak ada sangat molek lah ingat gitu. Tapi nak kepada bunyi juga barulah lepas pada bacaan yang disebut dalam hadis tu Ni kalau kita berdapat dia lambat, kalau hak dalam dia juga. Ya kan nak baca biar bunyi. Baca Quran ni ialah baca bunyi. Baru panggil baca Quran. Dalam tu orang hik boleh buat. Orang nipah boleh buat. Main dalam hati barang tak baca, dia tak panggil baca. Orang larang baca tu dalam hik dan nipah bila tubik mulut. Bila tak tubik mulut bayar orang tak dikira bayar orang baca lah. Tak boleh satu huruf 10 tak boleh tu. Dia tak boleh ada sekadar main dalam hati Boleh. Apa hadah boleh je. Assalamualaikum. Ati Muhammadani. Muhammadani. Ati Muhammadani. Di sini dia tanwin. Kau mana? Muhammadin tak kena. Dia bila tanwin berjumpa dia dengan alif lam mati. Ke payah berat Muhammadan wa payah. Oleh kerana tu mereka akan tukarkan kepada nun. Tanwin ditukar pada nun. Muhammadani. Muhammadani wasilatai. Muhammadin tak ada. Ati Muhammadan patutnya. Ati berikan. Siapa hak kena beri? Hak kena beri Muhammadan. Bari atas. Dia oleh kerana Muhammadan tanwin itu jumpa dengan bari mati pula. Al. Muhammadan al. Dia berat. Oleh kerana itu mereka tukarkan tanwin kepada nun. Kerana dia lebih ringan pada lidah mereka. Jadi Muhammadan ni. Itu hak mana tukar untuk biar jadi lebih ringan lah dari segi sebutan dia. Ni untuk orang Arab memang begitulah. Dia nun cek pula dia ubah Ini soalannya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pemilihan menatang korban yang afdal? Apakah kriteria? Jawapannya 3 napih. 3 napih. Mula-mula sahih. Tu tak boleh lawan. Sahih tak boleh lawan. Carilah natang apa pun uduh setara mana. Kalau sahih gemuk molek daging banyak, tu orang tak boleh lawan dia. Nombor 2 baru pergi ke jatang tina. Nombor 3 baru pergi ke warna. Di 3 napih semekali. Kalau sama-sama gemuk lawan gemuk, kita pindah jatang ke tina pula. Kalau jatang dengan tina sama, kita pergi ke warna pula. Putih terbaik sekali. Putih terbaik. Itu 3 tu. Mula-mula tanding bahagian sahih dulu. Yang kedua, kalau sama kat sahih, kita tanding pula bahagian jatang tina. Kemudian yang ketiga, kalau sama juga, kita tanding bahagian warna pula. Gitu. Untuk menatang gerbang. Kita cari gitu lah. Mula-mula sahih dulu. Tidak murah kali nombor 1. Tu napih nombor 1 murah kali. Ku kakek udah apa. Ya kira dah tu hitam lega pun. Yang penting murah. Tu kita. Pekoh dah. Pekoh suruh tengok sahih dulu.
anu besar lebih memanfaat daging korang, itu adalah paling afdal sekali Yang kedua, semasa hadir solat berjemaah sudah penuh dah. Dan serta seorang untuk turun. Jadi depan akan kosong seorang. Adakah yang jadi kosong tersebut dapat pahala berjemaah? Atau dikira sebagai putus ia kafir seorang ngundur belakang kafir lalu. Mana tak ada orang lain dah. Ia kafir Apa tinggal gelonggong seorang aja bila ia kafir dia dia kena kafir jangan duk lock gitu tidak putus kerana keperluan seorang pergi ke belakang. Dia 4 syarat untuk setuh orang. Pertama kali kena mayang dulu. Yang kedua jinak boleh mari sungguh ke belakang. Yang ketiga bukan kerana hubungan tertentu. Bukan kerana hubungan tertentu hamba dengan tuan. Tak leh, ia memang kerana nak tolong sungguh. Kita nak tolong sungguh. Nombor 4. Jangan dua orang lek-lek depan, curi seorang dia pula seorang. Kita dua belakang. Biarlah depan tu 3 ke atas. Barulah curi seorang hak depan. Ada juga orang tepi dia. Dia tu nak kena tengok bila kita nak minta orang tolong kita. Dia mengalah pada sah yang awal dan ibadat semuanya adalah makruh. Mengalah adalah makruh, tak boleh pahala mengalah. Duduk sah pertama dah. Wi kau orang ambil duduk belakang dah apa. Maka dia adalah makruh. Guana pula masalah ni. Patutnya dak ganjak dah dia duduk sah satu. Apa pergi turun belakang makruh, buat benda makruh. Lalu dia jawab, tolong orang dia cover kepada gelonggong pada makruh tadi. Bila tolong orang, Tuhan akan cover balik pahala bila tinggal hak sah molek tadi. Tu dia jawab gitu. Wallahu a'lam. Setuh. Ada ikut dapat sah ialah tumik dengan tumik itu. Kaki ke kaki itu. Setuh. Itu Mekah, Madinah gitu. Ini luas untuk seorang. Jadi seorang ikut dengan jekai. Jekai saja seorang. Itulah sunnahnya. Itulah kelayakan. Tapak dengan tapak kaki sejekai. Lutut pun sama sejekai. Itulah bahagian kita dalam sok. Ada hak lain bahagian orang lain dah. Itu. Bukan. Ya sejekai. Mana kaki dengan kaki sejekai. Tu dah soknya. Masa perlu. Ada syak dalam semayang ia boleh batal dengan 2 alamat. Pertama kali orang tengok lama. Yang kedua mindah rukun. Mindah rukun pun dikira punah. Ada kita syak dalam sujud, kita gobi fili tak selesai lagi, tak kenyek lagi, punah. Kerana dia kira mindah rukun. Apabila syak, adakah niat zuhur ke asar? Nak kena kenyek juga. Kalau lah lama tak kenyek lagi, dia kira batal. Uruh melihat dalam Fatihah lama syak tu. Batal. Dia kalau dalam rokok sami'ah dia derah aja. Pindah hukum dia kira habis lah. Tak kenyek lagi habis. Rasuah mengadakan benda hak tak ada. Mengadakan benda hak tak ada, lalu dibina hukum dengannya. Benda hak tak ada, kita hak buat ada.
Kita ambil air mayang selang kepala habis dah dalam kolong. Kita kata tak kata lagi. Hak tu dia panggil mengadakan hak tak ada. Lalu dengan sebab tadi kita ambilkan lagi. Hak tu dia panggil waswas. Syak dia ada alamat. Dia ada alamat. Dia bukan mengadakan barang benda dok. Dia mengadakan dengan ada alamat. Aku niat tadi tapi niat apa benda? Niat apa benda? Dia ada tu. Asal dia ada. Hak tu dia panggil syak. Dia ada alamat. Dia ada waswas, dia tak ada alamat. Dia khayalan wa andai yang pandai-pandai dia panggil. Hak tu dia panggil waswas. Hak tu waswas kena tinggal. Kena lawang dia. Tak boleh turuk dia, tak boleh. Maka dia dia syak. Hak tu dia kena kenyek, kena mapuh derah. Kalau tak batal puasa batal semayang kita. Ada. Lima bahagian. Lima bahagian tak. Dia ada semula. Bila pada semula kita kenal. Boleh tak buat tadi? Dia apabila kita cari orang rebang. 5 orang je jumpa. 2 lagi tak jumpa cari. Adakah kita meleh nak jual 2 bahagian boleh ke tak? Daging hak tak ada niat boleh jual, tak ada masalah. Daging hak tak ada niat, dia tak ada masalah. Nak jual pun tak apa. Ana rebang ni kita seorang je masuk segian. Hak lain nak gitu serama. Tak ada niat laka. Hak bahagian nombor 2 Ramasami. Nombor 3 Acong. Nombor 4 Ahsan. Nombor 5 Dewi. Nombor 6 tu Sami Belu. Nombor ikut ke dia nak masuk. Dia orang tak ada niat. Tak apa. Kita seorang je tak boleh jual. Hak kita seorang. Maknanya bila diniatkan dia walaupun lembu tula dengan orang lain tak ada jajah, tak ada ngebok ke hak kita tu tak apa. Boleh. Wakil tidak disyaratkan kita hak gi. Dia telefon kita pun tak apa. Mana dah hari lagi ni kau milang dah ni. Nak meleh dah kan akak dah jual beli mari tau. Tengok dah lembu tengok dah. Dah wakil saya meleh. Dah apa? Dah apa? Wakil sama ada tuang tu yang wakil, kita yang cadangkan semua. Tak ada apa. Okey, itu saja untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.